setengah jam. Ya. Terima kasih kerana masih bersama Sudut Pandang bersama saya dan Pak Qasim Ahmad membicarakan bukunya Mencari Jalan Pulang daripada Sosialisme kepada Islam. Dan tadi kita lihat relevannya apa yang dikatakan oleh Pak Qasim itu dengan situasi sekarang. Dan kita bercakap tentang DEB, kontrak sosial dan sebagainya. Tapi bagaimana nak membicarakan dua kontrak sosial ini dan sistem dasar ekonomi baru itu dalam generasi muda ni yang melihat dengan pelbagai cara yang berbeza daripada dahulu? Saya tidak fikir generasi muda ini merupakan satu kumpulan yang homogeneous, yang mempunyai pandangan yang satu. Dia berbeza. Ada generasi muda yang semangat perkaumannya masih kuat. Yeah. Baik dari segi suku bangsa atau etnik, ataupun dari segi agama. Ada golongan muda yang pikirannya lebih terbuka. Tetapi kita sebagai satu bangsa, kita ada sistem pendidikan. Dan mereka kita didik di dalam sistem pendidikan kita tentang sejarah kita. Jadi, perkara sejarah itu harus kita ajar di sekolah kita. Kalau sekiranya pengajaran sejarah itu kepada generasi muda tidak memuaskan, itu kesilapan kita yang harus kita perbetulkan. Dan juga di dalam masyarakat itu sendiri, di dalam keluarga, ibu bapa mereka, pandangan mereka akan diperturunkan kepada generasi muda. Mungkinkah kerana kita telah cuba menghambat pemodernannya, Pak Qasim, dalam perindustrian misalnya, sehingga perkara seperti sastra, satu bidang yang amat dikenali oleh Pak Qasim, itu tidak begitu diletakkan di hadapan, tetapi mungkin terpinggir untuk sekian lama, berapa lama itu boleh diperdebatkan, tetapi tidaklah menjadi fokus utama negara. Dan mungkin kini itulah yang kita nampak ditafsirkan kerana kekosongan daripada aspek-aspek berikut seperti sastra dan sebagainya. Jadi bagaimana Pak Qasim melihat kita perlu kembali kepada elemen-elemen pengisian pembangunan itu, bukan hanya melihat kepada proses pembangunan sahaja sebenarnya. Memang betul apa yang Saudara Kamarul katakan itu, bahawa pembangunan kita, modernisasi ini bukan saja di dalam sektor ekonomi. Sektor ekonomi itu satu sektor yang penting. Tetapi sektor pemikiran, mental, pembangunan mental kita, termasuklah dalam bidang sastra, bidang falsafah, itu tidak harus diabaikan. Kalau kita abaikan, bermakna perkembangan pikiran kita, perkembangan intelek kita akan ketinggalan. Dan ini harus diperbetulkan dalam sistem pembangunan kita dan juga sistem pelajaran kita. Dan itu akan menyukarkan kita untuk bersetuju, untuk tidak bersetuju, berdialog dengan cara yang civil kata orang, dan tidak terlalu emosi, kerana tanpa pemikiran dan pengetahuan itu tentang perkara-perkara yang lain daripada pembangunan misalnya, tidak memberikan kita satu wadah untuk bersama-sama membicarakan isu misalnya. Perkara ini ingin saya tegaskan bahawa di dalam masyarakat kita, baik di dalam kerajaan, baik di dalam parti, baik di dalam masyarakat, kaedah perundingan tentang semua perkara harus diwujudkan dan diperluaskan dan diperdalamkan. Seorang Perdana Menteri kita mengatakan dia tidak ada banyak masa. Dia ada banyak idea yang hendak dilaksanakan. Itu memang dapat kita terima. Tetapi untuk nak bawa perubahan ke dalam masyarakat kita, kita perlu bawa rakyat kita bersama. Sebahagian besar daripada rakyat kita mesti kita bawa sama dengan apa yang hendak kita laksanakan, pemodenan umpamanya.